Tahu tak, simpan gold bar dan Dina sebenarnya jauh lebih untung berbanding anda simpan barang kemas. Ramai orang masih keliru beli emas nak pakai atau nak simpan. Kalau anda nak beli emas untuk tujuan simpanan dan juga pelaburan, anda pilih gold bar dan Dina. Kenapa? Yang pertama, ketulinannya adalah 999, yakni emas yang paling tulen. Yang kedua, harga per gramnya jadi lebih murah, sekitar 15% lebih rendah berbanding barang kemas. Yang ketiga, disebabkan spreadnya rendah, yakni bawah 10%. Di Public Gold pula hanya sekitar 6 hingga 9% sahaja. Ingat lagi rendah spread, lagi cepat untung bila harga emas naik. Kenapa barang kemas kurang sesuai untuk simpanan? Disebabkan harganya lebih mahal sebab ada caj upah tukang. Yang kedua, sebab spreadnya lebih tinggi, kadang boleh mencecah antara 25% sehingga ke 40%. Anda akan ambil masa yang agak lama untuk cover semula spread tersebut, malah kadang-kadang anda juga boleh rugi. Jadi kesimpulannya, barang kemas cantik untuk perhiasan, tapi untuk simpanan jangka panjang, gold bar dan Dina jauh lebih berbaloi. Tapi nak tahu berita baik tak? Barang kemas di Public Gold, spreadnya hanyalah sekitar 9% sahaja. Jadi kalau anda masih minat juga untuk beli barang kemas, anda boleh beli barang kemas 916 bersama Public Gold. Dan kalau anda jual semula, anda tetap juga dapat maksimumkan keuntungan. Jadi kalau anda nak mula simpan emas, pilihlah gold bar dan Dina 999. Tak perlu modal besar pun. Rendah RM100 dah boleh mula dengan akaun emas GAP. Klik link di profil saya atau tengok info saya untuk langkah mudah. Like, komen dan share supaya lebih ramai lagi faham cara simpan emas dengan betul demi masa depan anda. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.